Akhirnya sampai juga aku punya IB, inflated boat. Okay, yang ini aku beli model RD, Ranger Drift 230. Kenapa 230? Cukup ke saiz? Sebenarnya cukup je sebab most of the time aku akan pergi seorang. And aku pergi dalam pesisir pantai je. So dan lagi satu, dia tak besar. Bila dah lipat besar ni je, kecil je. Okay, dan aku pun dah ada beli ni. Aku beli sekali enjin lah. Okay, yang ni enjin 2.5 horsepower, cukup lah untuk lebih laju sikit berbanding lebih laju sikit lah berbanding pakai dayung. Okay, so aku akan buat time lapse. Kita akan cuba pasang dan kita tengok macam mana padu ke tak padu, geng. Okay, let's go. Yang aku dapatkan ni adalah 230 2.3 Ranger Drift. Besar juga sebenarnya. Okey, untuk dua orang. Untuk seorang lagi selesa lah. Okey, dia ada dia punya main. Lepas tu ni dia punya dayung. Yang ni dia punya kerusi aluminium satu. Dia bagi pam kaki satu. Bagi bag satu. Dan dia punya lantai. Ni lantai inflated punya. So dan kat sini dia ada tempat untuk rod lah. Satu lah tempat untuk rod. Okay, memang cantik. Dan actually aku beli sekali dengan saur dan juga ni aku bumbung. So kita tengok macam mana. Ni pun dia ada bagi untuk saur, boleh letak ni. Saur aku beli juga, so tak ada masalah. Dia dah bagi tali sekali kat sini. Okey, dah siap. Okay. Yang ni aku tak tahu apa fungsi ni. Ni untuk pendayung dia, kiri dan kanan. Pendayung, so dia ada bagi tali semualah. Okey, dia punya lantai aku ingat lembut tau, keras punya lantai dia. Memang korang boleh berdiri. Lepas tu tebal Yang ni 0.9. Actually aku order 1.2 tapi 1.2 habis stok. Okey. So cara pasang dia mungkin dalam time lapse tadi korang tak nampak sangat. Tapi dia kena pump dalam separuh dulu. Okay, pump dalam separuh, lepas tu meletak lantai, lepas tu pump lantai, lepas tu baru balance pump. Lepas tu dia ada secara teknikal ni dia ada 3 kompartmen angin. So ni bahagian angin yang pertama, yang ni angin yang kedua. So dia punya borderline dekat sini. Nampak, korang boleh nampak sini. Ni borderline dia. Maksudnya kalau in case berlaku kebocoran di tengah laut ke apa, bocor halus ke dan sebagainya, so maksudnya ada lagi 2 kompartmen angin. So dia punya safety memang padu lah. Okay, apa-apa pun life jacket kena pakai. Okay, so aku akan sambung pasang jap. Aku nak tengok dia punya complete lah sekali dengan pasangan dayung dia siap-siap. And kita tengok macam mana final. And aku nak pasang sekali dengan tempat enjin. Aku pun ada beli asing. Alright, inilah dia. Lebih kurang ada yang aku belum pasang lagi, dia punya tempat masuk troli motor ni ataupun enjin. Dan by the way aku memang ada beli benda ni. Dan aku ingat tak ngam tau. Punya ngam soy saiz dia cantik elok. Tapi sebelum pasang kerusi ni, actually kerusi dengan box sekali tau. So bawah ni ada box, jadi boleh simpan barang lah. Macam tu, nampak? So memang sangat-sangat praktikal kan. So boleh lock, so boleh duduk. So orang depan aku boleh tolak lagi sikit. So orang depan dah boleh mancing situ, aku boleh mancing sini sampai control boat. Alamak man. Okay, so yang ni memang sangat-sangat sesuai untuk muara sungai dan juga pesisir lah. Kalau tengah-tengah laut sangat aku tak galakkan lah. Ombak-ombak besar sebab dia saiz 8 kaki saja. Tapi ringan go. Ringan. So dia ni Ranger Drift. So bawah dia adalah jenis flat. So jadi memang dia akan drifting. Dia tak potong air sangat lah. That's why dia lebih kepada sungai. Tapi macam setakat macam laut Teluk, aku duduk belah laut Teluk, dia tak berapa besar ombak, jadi aku berani pakai. Okay, inilah saiz dia. So kalau duduk, okay, kalau aku duduk, okay, inilah saiz aku. Aku tak besar geng. So badan aku tak besar. So memang ada ruang yang besar depan. Kalau anak aku seorang lagi duduk. Okay, Wafi masuk. Ni. Kenapa tutup? Tak ada macam. Wafi masuk. Okay. Alright. So sesuai. Dan ada lagi satu part aku tak pasang bumbung lagi.
Okay geng, inilah dia rupa bila dah completely pasang. So actually aku beli sekali dengan dia punya bumbung, sebab aku plan this setup ni lebih kepada jigging lah. Okay, aku nak main jigging banyak dan yelah tak ada nak baling-baling sangat pun. Okay, so memang cantik lah. So ini enjin daripada Haas, Haas 2.5 horsepower, sangat-sangat cukup lah sebab ni pun 2 stroke. Tapi sebenarnya aku nak benda ni je, sebab aku ada enjin mesin rumput yang banyak, ada 3 biji mesin rumput. So jadi aku boleh 2 biji mesin rumput, tapi ni pun actually enjin mesin rumput juga. So aku boleh je kacuk anytime, so tak ada masalah. Aku yang ada 4 stroke pun ada. Okay tu ada life jacket pun dah beli, ada 2 life jacket. So untuk setup macam ni sesuai lah untuk 2 orang. And yang ni Revix RD, Ranger Drift. Okay, so Ranger Drift sesuai untuk saiz 230, sebab badan aku kecil je. Badan aku tak besar, aku berat dalam 60 kilo je. So memang kenapa tak beli yang Troopers ke apa. Lagi satu aku mudah nak bawa. So inilah dia punya setup. Ni ada punya setup. Okay, tengok tu anak aku, so seorang lagi. So inilah dia punya saiz. Okay, aku plan akan nak try test run besok. So kita tengok macam mana dekat air laut. Actually ramai yang tak suggest kenapa yang RD punya version ni tak sesuai pergi laut sangat. Actually boleh je, tapi aku tak, memang kenapa aku beli yang ini, sebab aku memang takkan pergi tengah jauh. Aku memang dah plan aku tak akan pergi jauh-jauh. So aku cuma akan pergi sekitar macam laut tempat aku je, dekat Pulau Connect tu apa semua kan. Itu je, memang tak akan pergi jauh-jauh. Dan aku pun macam biasanya short trip dalam pagi sampai tengah hari macam tu kan. So ni lah. Okay, so that's why aku beli, sebab aku punya guna. Aku tahu aku nak guna untuk apa. Aku takkan beli macam Troopers. Aku actually plan nak beli Troopers juga yang siap sekali boleh masuk engine 9.8 apa semua tu kan. Tapi no, this one aku tahu dah aku nak pergi kat mana. Aku tahu dah aku nak pakai macam mana. Okay, alright, so nanti kita akan try dekat laut. Dan yang ni pun aku akan bawa ke Tasik juga. Aku akan bawa ke Muara juga. So kita akan try banyak lagi aktiviti dan juga trik memancing solo. Solo atau berdua lah. Kita tengok macam mana. Okay, korang jangan lupa subscribe. Bye.